Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati CEO Nukta, Tuan Abdul Malik bin Ahmad Azhar, yang dikatakan Ketua Manager Ustazah Asma Hussein, Penasihat Ketua dan juga Penyimak Akram, yang sudi menemani saya bersama dengan saya di atas pentas saya ini, yang akan membincangkan tentang buku Ustazah Asma Hussein dan juga tentang jodoh dan cinta. Isu jodoh ataupun isu cinta ni isu yang sentiasa evergreen. Semua orang, kita sendiri akan menghadapi fasa cinta, fasa jodoh mengikut waktu yang ditetapkan lah. Jadi hari ini kita nak melihat bersama-sama dengan kita hanya ada Ustazah Asma Hussein dan juga Penyimak Akram, nak lihat apakah makna sebenar jodoh dalam hidup kita sebagai seorang Muslim dan bagaimana kita kena faham dan hayati ini dengan betul mengikut ajaran dan panduan Islam. Jadi sebelum itu kita tanyakan kepada Ustazah Asma dan juga Penyimak Akram, sihat. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Tarik nafas tu. Kebiasaannya untuk menyiapkan Ustazah Asma Hussein ini mungkin hari-hari mungkin kita adalah hari-hari yang sibuk bersama dengan masyarakat. Jadi hari ini terima kasih Ustazah dan juga Penyimak Akram kerana sudi bersama dengan Nurul. Soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Ustazah tadi. Ustazah ini dikenali sebagai figura yang lantang dan juga aktif menyuarakan isu-isu berkaitan dengan wanita, termasuk juga dengan isu jodoh dan perkahwinan. Jadi soalannya adalah mengapa Ustazah memilih niche atau lapangan jodoh sebagai medan perjuangan? Okey. Ustazah berteruskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyimak Akram ni mewakili semua lah. Semua. Kan? Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak kepada Nuktah Bu kerana sudilah jemput kami berdua pada petang ini dan di pentas utama pula. We feel very honoured lah. Kacau putih tiba-tiba. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Balik kepada soalan yang ditanyakan oleh Cik Puan Afikah tadi kan. Okay, sebenarnya Afikah, niche saya sebenar adalah wanita. Selama lebih 20 tahun dah, saya sangat memfokus kepada isu wanita. Bermula daripada isu fiqah. Dulu-dulu orang kenal saya di TV sebagai Ustazah Hid dulu-dulu. Sebab apa? Di TV kalau yang zaman mak-mak kita dulu, 20 tahun dulu, lebih 10 tahun dulu, saya banyak bercerita tentang buku hakam berkaitan dengan fiqah wanita. Especially kalau di TV, nifas, istihadah dan sebagainya. Tapi daripada situ saya jadi berkembang tahu isu saya, bawa kepada isu pelbagai isu wanita, termasuklah isu mempertahankan hak wanita, macam mana nak mengangkat martabat wanita Islam, membicarakan isu wanita di tempat kerja, hak-hak wanita di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa, macam-macam lah. Tapi kemudiannya kita lihat, apabila kita banyak berjuang isu wanita dengan tujuan untuk memperkasa dan menyelesaikan isu wanita, tapi kita tengok lagi wanita cerdik, lagi banyak masalah. Saya pun fikir apa salah dengan kita ni? Jangan kita ni dah guna kaedah Islam. Lepas tu kita pun dah buat macam-macam cara nak memperkasa wanita. Kemudiannya kami banyaklah mula mengkaji Al-Quran balik dan kitab. Di situlah kami temui bahawa kalau kita nak memperkasa wanita-wanita kita, dia tak cukup dengan memperkasa wanita. Dia kena memperkasa juga lelaki. Dia kena memperkasa juga bapa. Dia kena memperkasa juga suami. Dia kena memperkasa anak-anak. Dalam erti kata lain, kena memperkasa keluarga. Walaupun wanita itu dia empowered, tapi kalau orang yang sepatutnya menjadi wali,
ataupun sekelilingnya, ataupun suaminya, anak-anak lelakinya, ataupun anak-anak perempuannya tidak empowered, macam mana wanita tu masalah dia nak diselesaikan? Jadi sebab itu saya pun mula berpindah kepada niche keluarga. Dulu-dulu Afika, saya punya follower kebanyakannya 40 tahun ke atas. So ketika 40 tahun ke atas tu Akram, kita banyak berjumpa dengan isu yang sudah kronik, isu yang sudah toksik. Tapi apabila muncul zaman globalisasi, dulu zaman saya muncul, FB pun tak berapa nak ada, Akram, tak ada FB. Kemudian baru muncul FB. Lepas tu, kemudian akhir-akhir ni muncullah TikTok, Twitter dan sebagainya. So kita nampak wanita, keluarga banyak di-empowered by globalization. Mula masuklah macam-macam pemikiran, kekeliruan. Dan apabila kita nak selesaikan masalah dekat toksik tanpa pencegahan, jadi susah. Akhirnya saya cari jalan. Macam mana Pio Akram nak mendekati anak muda? Aku ni pula tua. Allahu Akbar. Saya dah tua ya, dek. Kan dah tua. Nampak sebaya. Nampak sebaya. Alhamdulillah. Kan? Kita dulu. Sebaya saya juga. mak lah, mak. Ni anak. Tapi betul, ni macam berdua ni macam anak sebenarnya. Betul. Saya kata macam mana buat? So saya mulalah belajar memasuki alam TikTok. Dulu saya start dari IG. Sebab apa saya start dari IG? Sebab IG ni lebih sesuai untuk wanita. Tak ada toksik. Tapi Ellen tak boleh jadi ni. Aku kena masuk buat TikTok. Akhirnya di TikTok saya berubah pula. Rupanya yang minat saya adalah orang-orang yang baru nak berkahwin. Dan dia banyak nak tahu pasal isu jodoh, persediaan perkahwinan, pasangan muda. Dan lately saya dipanggil sebagai Ustazah Jodoh. Dulu Ustazah Hek, sekarang Ustazah Jodoh. Kamu lah nak bagi apa-apa. Tetapi yang pentingnya, baliklah kepada akal umbi agama. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada pengguna aplikasi TikTok, kepada yang nak tahu Ustazah Jodoh ni nak depan kita, adalah Ustazah Jodoh hari ni. Soalan kepada Pio Akram. Jadi kita bercakap pasal jodoh ni, orang selalu guna ataupun term jodoh. Nak follow mood Ustazah payah tu. Nak follow mood Ustazah payah tu. Tak. Relax lah. Hyper. Saya guna term jodoh ni sistem kahwin. Contohnya macam kalau ada jodoh, kita kahwin lah. Tapi jarang kita dengar term tu selepas kahwin. So macam mana dengan perkembangan jodoh ni sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih saudari Cik Afika, isteri yang saya hormati, guru kami semua, Ustazah Jodoh, Ustazah Haid, Ustazah Asma, yang saya hormati sahabat saya Ustaz Abdul Malik, Ustaz Azim, dan semualah para penonton, para pengunjung Pesta Buku yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sebut tentang jodoh. Ni IG. Cuba angkat tangan. Satu benda yang kita kena faham adalah, pertama sekali, jodoh ni adalah satu benda yang disebut sebagai rahsia Allah SWT. Perkara yang telah tertulis. Tapi ada satu perkataan, ada satu ayat yang ramai orang lupa tentang jodoh. Jodoh adalah satu benda yang telah ditulis oleh Allah, tapi ramai yang tak sedar bahawa dia tak tahu pun apa yang Allah tulis. Kan? Jodoh benda yang dah ditulis. Jodoh saya dengan isteri saya di belakang, baju hijau sama, kami geng hijau kan? Dah tertulis sejak di alam roh lagi. Tapi saya tak tahu dengan siapa jodoh saya di dunia ni. Okey, itu satu benda yang kita kena clear. Yang kedua, jodoh ini dia punya hujungnya adalah di syurga Allah SWT. Di dunia ni selagi mana kita belum meninggal, belum masuk dalam syurga Allah SWT, kita masih lagi kena berdoa, ya Allah, panjangkanlah jodoh aku. Ya Allah, berkatilah jodoh aku. Ya Allah, jadikanlah jodoh kami, pertemuan kami ni menyumbang kepada syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah ya Allah jodoh yang sedang aku lalui ini, sama ada sebelum ke semasa perkahwinan, dikira sebagai ibadah yang terpanjang, menjadi pemberat amalan untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Ini kita kena clear. So, Cik Abika, kawan-kawan semua, bila kita sebut adakah jodoh ni, Cik kan, betul kan?
Betul, sebab tu saya panggil dia Cik Puan. Kena clear tu sebab kita bincang jodoh. Kalau puan kena panggil puan, kalau cik kena panggil cik. Okey. Sebab tu bila sebut tentang jodoh, jodoh ni perjalanannya adalah hujung garisannya adalah kematian. Hujung garisannya adalah kematian. Selagi belum sampai dekat garisan penamat, selagi itu persoalan tentang jodoh belum selesai. Maka kawan-kawan semua, tuan-puan sekalian, abang kakak mungkin yang masih bujang depan saya ni, ataupun yang baru tengah manis-manis lagi kan, baru 5 tahun ke bawah tu manis lagi lah Ustazah kan. Seronok lagi. Kita kena ingat dalam memelihara jodoh ni ada beberapa cabaran dan dugaannya. Yang pertama, yang ni yang paling crucial sekali, Ustazah boleh urai lebih lanjut nanti insya-Allah. Pertama sekali adalah pengurusan komunikasi. Untuk memelihara jodoh, nombor satu sekali adalah pengurusan komunikasi. Ramai pasangan suami isteri, dia hanya berkomunikasi tentang urusan seharian saja. Awak balik kerja nanti pukul berapa, pergi dengan apa, nanti lunch hour bersamakan dengan kawan-kawan. Kita bincang urusan harian saja. Kita terlupa untuk berkomunikasi urusan hati ke hati. Ustaz, hati ke hati ni macam mana? Simple saja. Apa yang kita bincang sebelum ikatan perkahwinan itu, ataupun apa yang kita bincang di awal-awal kahwin dulu. Awak suka kat saya ni dekat mana? Kan? Hujung rambut sampai hujung kaki ni, kat mana yang awak jatuh cinta dekat saya? Okey, soalan bila kita dah kahwin, yang tengah mendengar kat atas ni boleh dengar clear? Kan? Dah 5 tahun kahwin tu, tanya tak lagi soalan tu. Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha selalu mengulangi soalan bertanya pada Nabi SAW. Dah kahwin dah ni, tapi tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sehangat mana cintamu kepada aku ya Rasulullah? Aisyah tanya, wahai suami aku ya Rasulullah, tahap cinta kamu dekat aku ni tahap mana sebenarnya? Maka Nabi kerap mengulang jawapan. Nabi kata apa? Seperti ikatan tali yang kuat, semakin hari semakin erat dan erat. Begitu jawapannya. Abang-abang, kita gunalah bahasa hari ni. Masing-masing lah. Cinta abang jika dibandingkan dengan apa dia Ustazah? Kita tak erti sangat ayat-ayat galau ni kan. Ayat-ayat baper. Bawa bagi orang lain lah tu. Saya tak erti sangat. Okey. Maka kena ada soalan tadi, kena ada komunikasi, bincang hati ke hati. Tuan-tuan puan, abang kakak yang mana nak kahwin, dengar elok, yang dah kahwin ambil perhatian. Kena ada waktu yang kita duduk bersama, bincang tentang soal isi hati masing-masing. Okay, kalau saya lah, saya tak tahu Ustazah selaku penulis nasihat jodoh, saya bukan penulis lagi, saya pengamal saja. Timing saya contohnya dengan isteri saya adalah ketika anak dah tidur semua, dah bagi anak lena semua, ayang jom Nescafe, Indo Cafe lah, Nescafe dah boycott. Indo Cafe, banjo, okey duduk. Ayang ada nak tegur abang tak? Abang, kenapa hari tu? Dia start dulu. Kita pun jawab boleh. Hari tu kan abang, kan? Okay, abang nak tegur ayang lah. Ayang kenapa sekarang ni dah tak macam, okay, hati ke hati. Benda ni kena jaga tuan-tuan untuk memelihara jodoh tadi. Yang kedua, selalu berlaku dalam urusan jodoh kita ni sehingga akhir hayat adalah urusan yang kedua tentang ekonomi, ujian. Ustaz Malik, kita lebih kurang sebaya. Perempuan yang baru kenal saya belum 40 lagi. Usia perkahwinan saya sekitar 11 tahun. Okey. Yes, 3 tahun macam ni ataupun begini 3 tahun. 5 tahun dia dah macam ni. 3 tahun macam ni tau. Akram, macam mana kahwin? Ini dia. Kan, tahun kelima, macam mana kahwin? Okey tak? Begini. Bila dah 10 tahun kahwin, macam mana kahwin 10 tahun okey tak? Okey, dia lambat sikit. Okey, kenapa? Sebab waktu tu abang kakak yang masih bujang, anda kena sedar, usia macam kami 10 tahun ni, anak dah mula darjah 3. Yes. Anak nombor 2 saya dah mula tadika pasti 6 tahun. Yes. Itu semua ada yuran sekolah, itu semua ada van sekolah, itu semua ada, yes, komitmen kenderaan.
ada rumah sewa yang perlu dibayar, ada baju raya yang kena beli 5 pasang setiap tahun. Okey, ada beg sekolah yang kena beli. So itu semua soal keuangan. Keuangan ni akhirnya kita kena faham, waktu itulah abang kakak semua, tuan-puan sekalian, dia akan berbalik semula kepada in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Sekiranya kamu fakir, kamu rasa susah, jangan bimbang, Allah akan mengkayakan kamu. Dia akan balik kepada keyakinan kita kepada rezeki yang ditentukan oleh Allah SWT. Akhirnya ustazah, alhamdulillah, berat pun makin naik. Gembira lah tu. Gembira lah kan. Dalam duk resah ni macam mana side income kita nak tambah kat mana lagi ni, timbang-timbang kilo naik lagi. Okey lah tu, rezeki Allah. Yang ketiga, dalam memelihara jodoh ni perkara yang biasa berlaku. Okey, yang ni siapa tulis elok, siapa tengah buat nota elok. Biasa berlaku dalam menjaga jodoh, campur tangan pihak yang ketiga. Yes, campur tangan pihak luar. Siapa ustaz? Paling simple sekali, yang selalu campur tangan dalam rumah tangga kita adalah pihak keluarga mertua atau adik-beradik dan keluarga kita sendiri. Yang ini dia akan campur tangan. Kat sinilah akan berlaku, abang kakak sekalian, tuan-puan semua, hati yang berbelah. Jadi kalau ada soalan mungkin akan tanya, ustazah nak tanya, saya kan suami, saya nak taat ibu ke hormat isteri? Confuse. Okay. Ibu saya ada lagi. Pasal apa suami dia lembut? Oh silap Suami zaman sekarang Suami zaman sekarang. Lepas tu kan, dia perempuan pula kanan. Saya nak tanya ustazah. lepas tu sambil angkat babu kan. Angkat baru. Kan? Ustazah, saya nak tahan ibu ke nak hormat isteri saya? Nak jaga hati isteri ke jaga hati mak? Confuse. Waktu tu kan, nak dengar pandangan abang-abang ke nak berbincang dengan isteri dan suami? Campur tangan ini kalau tidak diuruskan, akhirnya kita akan kecundang. Satu formula yang saya boleh pegang dan kita semua saya cadangkan, ada juga dalam nasihat jodoh ni adalah, ingat, ini rumah tangga kita. Itu ayatnya. Kan? Abang kakak ingat, ini keluarga kita. Kalau saya boleh buat tangan ni, ini keluarga kita. Mak ayah ada keluarga dia, abang kakak ada keluarga dia. Ini keluarga kita. Kita yang tahu jatuh bangun, kita yang tahu tidur malamnya, kita yang tahu jerit perihnya. Okey, akan ada hadis, ustazah kan? Inilah satu bagi ustazah. Kan ada hadis Allahumma Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan aku paling baik dengan ahli keluarga aku. Okay, apa maksudnya? Nabi tak kata yang paling baik adalah yang buat baik dengan selain ahli keluarganya. Sebab apa? Macam mana pun erat kita dengan mak kita, macam saya kan, baik dengan mak saya, ayah saya, alhamdulillah dua-dua ada lagi saudara sihat, doakan semua. Tapi bila 11 tahun saya kahwin, bermaksud 11 tahun dah saya tidak sebumbung dengan ibu saya. 11 tahun dah mak saya tak pernah duduk sebantal dah dengan saya. Apa maksudnya? Dapur rumah pun dah berlainan. Waktu itu siapa yang sebantal, siapa yang satu dapur, siapa yang tahu makan minum kita? Isteri ataupun pasangan kita. Sebab tu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ingat formula dia, ini keluarga kita. Kita selaku apa sahaja lelaki ni? Qawwam. Yes. Lelaki yang qawwam, kitalah yang buat keputusan untuk keluarga kita. So jaga dua tiga benda ni, insya-Allah akan memastikan jodoh kita ni berpanjangan. Tapi ustaz tak sempat nak tulis lah, ustaz cakap banyak tadi. Jangan risau, dapatkan saja nasihat jodoh. Cik, begitu. Kan, okey silakan. Oh ni kena bagi tema lebih. Oh ni channel aku. Saya berminat lah nak tambah sikit. Ini keluarga kita. Ini keluarga kita, ini perjuangan kita. Walaupun saya tak kahwin lagi, tapi tak apa lah kan. Ustazah minum Ustazah? Apa?
Ini mungkin soalan daripada orang-orang yang masih bujang kepada Ustazah. Jadi saya diri saya sendiri untuk mewakililah kawan-kawan penonton-penonton yang masih bujang ni. Kalau dia masih bujang dari situ mungkin dia dikata. Okey, maksudnya saya tak seorang je lah. Okey. Soalannya adalah kalau kita memilih pasangan hidup, ramai yang begitu sebenarnya antara kita nak mencari yang sempurna ataupun yang mendekati dengan diri kita. So, macam mana sana? Okey, sebelum tu saya nak wawarkan sikit. Okey, siapa sini yang berdaftar semalam untuk hadir kat pentas utama dekat saya punya medsos, Ustazah Asma Hussein, ada pakai warna tema. Soalnya kita orang ada warna tema hari ni. Tapi sebab tempat dah penuh Ustaz, saya rasa dia orang dah berkeliaran dah. Warna Kita orang ini warna ni, merah dengan ni. Merah dengan apa ni? Merun dengan green. Siapa yang dah berdaftar, ajak lagi tolong tuntut. Free gift istimewa daripada saya dan Nokta Book dekat Reruai Nokta Book. Kat mana, Afika? Reruai Nokta Book di Dewan Merdeka. Ya, siapa tak pergi ambil hadiah sangatlah rugi. Sebab kita orang dah prepare dah. Tapi kena pergi dekat Reruai Nokta Book kan? Okey, menjawab persoalan tadi. So saya jawab ya Afika. Saya sukalah nak sambung sikit. Yang Bio Akram sebut tadi. Sebab tu dah kita tengok orang lelaki ni pentinglah menjadi kawam. Kawam tu maksudnya menjadi seorang lelaki yang lebih matang dan berpandangan ke hadapan. Saya pernah sebutlah dan ada bacalah satu kata-kata ni dia sebut, suami ni dia kena jadi pendamai, bukan pencetus konflik. Kadang-kadang suami ni dia sendiri yang tak ada stand dan tak ada prinsip. Apabila berdepan konflik antara satu isteri, satu mertua, satu mak sendiri. Betul tak? Kalau ayah kadang lain sikit. Tapi kalau perempuan sama perempuan ni dia panas. Kita yang tengah ni lelaki, dia jadi pening. Betul tak? Okey, jadi sebab itulah bila kita nak buat keputusan, bila kita nak kata, kadang-kadang benda tu betul tapi kena fikir panjang. Sebab apa? Sebab kita tak nak konflik. Kita nak dalam tempoh yang panjang tu fikir-fikir, pilih-pilih. Kadang-kadang kita diam, kadang-kadang kita jawab, kadang-kadang suara kita kuat, kadang-kadang kita buat tak tahu. Pasal apa? Pasalnya kita nak supaya damai tu lebih terselah berbanding dengan konflik. Okey, itu pertama. Yang kedua, kawam orang lelaki ni bermaksud apa dia? Bermaksud kita ni kena bagi menampakkan diri kita ada prinsip. Bila buat keputusan, biar isteri dengan mak kita ni boleh respect kita. Tapi kalau kita sendiri sekejap waktu Said, sekejap B, tak apalah saya ikut mak. Jadi B. Apa lelaki macam ni, betul tak? Jadi lelaki yang matang, mak dia pun respect kat dia. Aku tahu dah kalau Akram ni, kalau Allah kata macam ni, aku kata apa pun, lama-lama mak tu akan boleh terima dengan pandangan kita. Isteri punya respect. Ayahmu ni, kalau buat benda ni betul, aku katalah apa dia pun dia akan kata betul juga. Betul tak? Jadi dia respect. Dan ayahmu ni adik, dia kata. Betul tak? Memanglah masa ustaz buat kursah, dia ngamuk juga. Biasa orang perempuan ngamuk. Tu teknik dia. Tapi kalau kita layan, kadang ngamuk tu jadi pelik. Tapi kalau kita layan secara adil, tak untuk jangka masa panjang, dia akan keluar di mulut dia. Ayahmu ni, walaupun benda tu aku buat gini-gini betul tak betul, tapi aku tahu ayahmu ni dia akan berpegang pada yang betul. Nampak tak? Sebab tu orang lelaki ni dia kena ada prinsip. Yang ketiga, nak dengar kata siapa? Nak dengar kata isteri ke? Nak dengar kata mak? Tak payah dengar kata dua-dua, dengar kata Allah. Mudah di situ. Nampak tak? InsyaAllah. Tu sikit lah. Lepas tu orang lelaki ni dah ada prinsip dia, kena tegur. Kalau nak tegur orang lelaki, jangan ketika perut lapar. Jangan ketika otak serabut. Jangan ketika dia dalam keadaan kotor. Jangan dalam keadaan dia letih. Betul tak? Sebab tu kita pilih-pilih. Orang zaman dulu dia ada tempat-tempat yang sesuai untuk menegur. Terutamanya di bilik tidur. Tapi hari ni kita tak berapa peduli bilik tidur. Inilah lelaki kawam. Inilah yang disebutkan apabila cerita nak pilih jodoh yang macam mana. Macam ni lah. Kan? Nabi sebut, apabila lah datang kepada kamu jodoh yang macam mana, yang kamu redha dari sudut dua benda, din dan akhlak. Betul tak? Iaitu agama dan akhlak, maka kamu kena kahwin.
Kalau kamu tak kahwin, mungkin akan berlaku kerosakan di atas muka bumi. Nampak tak? Maknanya dua perkara penting. Tak kisahlah nak buatlah 10 kriteria ke, 11 kriteria ke, 20 belah pun ikut mu lah. Tetapi hak utama dua ni jangan tinggal. Pertama apa dia? Din, agama. Orang yang ada utama apa ciri-ciri dia? Dia seorang yang bertanggungjawab. Ustazah, tapi ada je. Dia sekolah agama, mengajar bukan main. Tetapi nafkah tak peduli. Tanggungjawab atas rumah tangga tak tahu ke mana. Lepas tu orang zaman dulu dia cek apa maksud beragama, budak ni bertanggungjawab ke tidak. Sebab kita nak sekarang beragama dalam konteks keluarga. Jadi sekarang orang perhati apa? Bila duduk dengan keluarga dia bertanggungjawab ke tak? Bila dia dapat tugasan, jadi orang jujur ke tidak dengan tugasan dia? Bila duduk pejabat, macam mana dia bawa diri dia? Jadi tanggungjawab ni nombor satu. Kalau tidak ada tanggungjawab, cakaplah soal handsome macam mana pun, kaya macam mana pun, betul tak? Lembut macam mana pun, tapi makanan asasi tak settle, tanggungjawab tak selesai, maka porak-peranda lah rumah tangga. Betul tak? Itu nombor satu, tanggungjawab. Okay. Yang kedua, beragama juga ni maksudnya apa dia? Beragama ni ialah apabila orang lelaki ni tak utamanya kan, bersifat rajin dan berdaya usaha. Sebab orang lelaki ni, kawam dia terletak pada macam mana semangat dia nak menafkahi keluarga dan melindungi keluarga dia. Jadi kita kena cari orang rajin. Awak tengok, rupa dia ni jenis nampak rajin ke tidak? Tengok janggut dia terurus ke tidak? Gigi dia tu kuning ke putih kan? Okay. Kuning asli tak apa Ustaz. Tapi kalau kuning hak buatan tu aku tak tahan juga. Seluar tu bertukar ke tidak? Rambut macam mana? Orang zaman dulu dia perhati banyak tempat. Rajin ni termasuk, kan dia Akram pernah kita berforum kan satu ketika. Orang zaman dulu cek macam mana dia kata, orang lelaki ni kalau nak cek sesuai jadi jodoh ke tidak, dia bangun pagi sebelum subuh tidak. Dan kalau orang zaman dulu, dia akan pastikan orang lelaki yang sesuai untuk berkahwin ni bangun sebelum subuh, bersihkan diri, lepas tu kunyah sirih. Maknanya bersugi, kunyah sirih. Apa tanda orang zaman dulu tengok sebelum subuh tu bangun? Maknanya apa dia? Sebelum subuh tu maknanya orang rajin. Kita kata lepas subuh jangan tidur. Tapi orang zaman dulu kata tengok siapa bangun sebelum subuh. Rajin tu terlebih. Pertama, kalau orang bangun sebelum subuh memang dia rajin dah. Yang kedua, ibadat pun rajin. Lepas tu bangun tu bikah tu pergi mandi tu. Bersih-bersih gigi semua benda. Maknanya orang ini bukan setakat rajin. Jaga pula kebersihan. Orang Melayu satu lagi dia perhati. Jaga kesihatan lelaki. Nampak tak? Dia di situ. Itu nilai lelaki bertanggungjawab. Di situ. Sebab tu Ustaz sebut pasal kewangan. Sebab orang lelaki dia akan dekat dengan kewangan. Betul. Sebab tu kita nak perhati tu rajin ke tidak. Kalau kata kaya pun, kalau malah kedekut tahi dia masing, pening juga kepala kita, betul tak? Dia tu kaya bukan main. Tapi kita nak dapat selah baju daripada dia pun payah Hafiqah. Baik tak kaya? Betul tak? Macam tu. Tu baru saya contoh lah. Okey, kalau orang perempuan pula macam mana? Yang dikatakan beragama. Perempuan bermula agamanya ialah apabila dia meletakkan agama dalam dirinya. Tanda-tanda perempuan beragama bila dia ni jaga maruah dia. Antara benda yang paling penting dia kena jaga aurat dia. Kalau wanita ni seorang yang bermaruah, mempertahankan maruahnya, jaga tutur kata dia, jaga kelakuan dia depan orang ramai, betul tak? Jaga tu Allah nombor satu, perempuan ni dianggap sebagai beragama. Macam tu. Kita nak cak macam mana agama seorang perempuan. Kalau agama seorang lelaki saya sebut tadi. Agama seorang perempuan dinilai pada maruah. Kalau tiba-tiba tengah orang ramai semua lelaki, dia seorang perempuan dia ambil gambar, orang akan nampak dia ni jenis maruah dia macam mana. Kita ni kena ada rasa malu sebagai seorang perempuan. Dia panggil malu anak dara, biarlah mak dara sekalipun. Tetapi apabila terlibat dalam mempertahankan hak agama, aku
berani duduk depan. Tu kita. Tetapi kalau tak perlu, pasal apa aku nak senggih-senggih depan orang ramai? Betul tak? Pasal apa aku nak buka diri sedangkan tak ada keperluan? Maknanya wanita Islam ni, dia memang suka duduk rumah. Tapi dia akan keluar di depan masyarakat bila ada keperluan. Dan paling penting maruah dia tu duduk mana. Hari ni kita tengok antara tanda-tanda lah kekurangan agama dalam masyarakat apabila kita tengok masyarakat tu sudah tidak ada malu, terutamanya wanita. Bahaya. Wanita ni aset penting. Wanita ni lah yang akan produce generasi. Tapi kalau dia tak ada malu macam mana Ustaz? Kadang-kadang orang putih kata macam mana? Saya pun rasa malu tengok dengan kelakuan awak ni. Walau saya ni tak ada agama. Nampak tak? Gitu. Sebab itu kita kena berhati-hati soal maruah. Sebab itu lambang agama. Dia gini, apabila kita ambil isteri itu pandai jaga nama baik. Sama ada dalam rumah, luar rumah, tempat kerja, keluarga tu selamat. Tapi kalau dia, kau telefon support Ustaz. WhatsApp tak main dah telefon, main video call lah ni. Kan? Jadinya, tapi kalau isteri tu, bila dia keluar rumah, tak sedar diri. Dalam rumah, jadi isteri. Lepas tu dengan kawan, tak sedar diri. Balik rumah, baru ingat dia ada suami. Ini isteri sesumpah, betul tak? Jadi bila sesumpah macam ni, maknanya apa? Maruah dia tu duduk mana? Kita wanita ni, tinggi mana kita pergi, tapi kita sedar, kita ni isteri orang. Kita ni anak perempuan orang. Kita ni ada maruah, ada nama yang perlu dijaga. Itu wanita. Dan tidak hina pun kita apabila kita menjaga nama kita. Tapi dalam masa yang sama, bila perlu kita mempertahankan maruah kita, kita ke depan dengan berani. Sebab tu wanita Islam, zaman Rasulullah SAW sampailah kepada zaman tamadun Melayu Islam. Tamadun Melayu Islam Ustaz, zaman kerajaan Melayu Islam. Contoh bangsa Melayu ni kita tak sama dengan bangsa Arab. Bangsa Arab, wanita dia jenis lain sikit. Tapi wanita Melayu, passion kita akan keluar bekerja, akan keluar mempertahankan, akan berekonomi dan sebagainya. Sebab tu dalam sejarah Melayu kita ada sultanah yang berhijab. Orang Melayu boleh terima wanita mewarisi kesultanan apabila tidak ada waris lelaki. Orang Melayu boleh dengan syarat dia letak dah sultanah ni berhijab dan menjaga maruah. Dia punya bendahara, dia punya laksamana, dia punya orang kata yang duduk jaga gad-gad. Wanita. Orang Melayu dah ada macam mana cara nak jaga pemimpin wanita. Hebat mana pun kita memimpin di luar, balik rumah, kita seperti Siti Khadijah. Tetap humble dan taat kepada suami. Ini wanita yang bijak. Tapi kalau wanita yang tidak mementingkan maruah, dia akan jadi sesumpah. Bahayalah. Okey, seterusnya masuk kepada tadi din. Sekarang akhlak. Akhlak ni penting. Sebab tu dalam kitab Melayu menulis. Maksudnya macam lelaki ni bertanggungjawab. Kita cari yang bertanggungjawab. Bagi nafkah. Tetapi orang Melayu dulu nakkan orang lelaki yang ada budi halus. Maknanya memelah ustaz cari duit ustaz. Tapi kalau ustaz lepas duit, aku pun tolak balik. Baik aku cari duit sendiri. Macam aku tidak ada harga diri. Betul tak? Tapi kalau ustaz cari duit, tapi ustaz bagi elok-elok. Lepas tu bagi pula dengan hadiah dan sebagainya. Tengoklah abang ni bersungguh-sungguh cari duit untuk saya. Kita ni, orang kata, bukan niru ditadakan. Stadium aku tak ada lagi. Betul tak? Jadi nak ceritanya orang Melayu bertanggungjawab betul. Agama betul. Tapi budi halus. Penting sekali. Percakapan lelaki tu macam mana? Cara dia bawa diri macam mana? Sebab orang Melayu ini sangat mementingkan budi halus. Rasulullah SAW bila isteri bergaduh sama sendiri, ada cara dia, betul tak? Tapi ada ketika Rasulullah bersuara keras. Mu nak siapa? Mu nak kahwin dengan aku ni sebab aku Rasul ke sebab apa? Rasulullah bagi kata dua. Tapi ada ketika Rasulullah tak tahu je, betul tak? Maknanya budi halus. Dan Rasulullah ada ketika duduk dapur sekali membantu isteri. Padahal Rasulullah ni Perdana Menteri, Presiden. Awak dah bercakap awak ni sibuk ke apa? Rasulullah ni Perdana Menteri.
Bukan level kita. Tapi Perdana Menteri pun boleh duduk jahit baju. Padahal isteri tu ramah. Dia boleh jahit baju, bagi dia boleh jahit baju. Menunjukkan apa? Budi halus seorang lelaki. Orang perempuan pula. Apa maksud akhlak? Sopan santun. Tu penting sekali. Yang ketiga, orang Melayu penting juga kan, sambung daripada diri akhlak. Apakah skill yang ada? Kalau orang lelaki, apabila kita nak kahwin dengan dia, kita tengok sifat kejantanan dia terselah ke tidak. Ada tak skill-skill sebagai seorang lelaki? Sebab tu orang dulu tengok, walaupun lembut, pakaian tu lelaki. Orang sekarang, walaupun sadar, pakaian tak boleh. Aku nampak bertukar antara lelaki dengan perempuan. Minta maaf lah orang lelaki, tak payahlah dia pakai baju kelawar. Pening kepala aku tengok. Dulu kita tukar isteri pakai kelawar, sekarang orang lelaki pakai baju kelawar. Dia tahu dah baju kelawar tu hak bini yang mungkin pakai tu pasal apa? Cuba pergi cari baju keluar meng. Kan best sikit, betul tak? Baju Wakanda ke. Nampaklah lelaki. Orang dulu dia mesti ada ciri-ciri lelaki. Orang perempuan pula ada ciri-ciri perempuan. Pandai masuk kedai, Abika. Pandai jahit kedai. Pandai menyulam kedai. Tak mesti kepas satu. Pandai lah ni. Contoh. Pandai lah ni. Puak pandai ni siapa bila? Nak tanya. Sebab orang dulu dia nak perempuan ni menjadi raja di dapur. Sebab dapur ni posisi penting. Kalau berlaku perang, antara tempat yang kita jaga dapur dek dan punca air. Racun air habis tentera kita. Racun makanan habis tentera kita. Ni kalau kita belajar dalam aspek kepimpinan. Food is very important. Berlaku apa-apa, awak nak jual sini. Bos awak tanya, awak makan ke tak? Kalau dia tak tanya, memang tak berapa bagus bos. Betul tak? Mana bos dia? Dia kena tanya. Sebab bos, makanan is very important. Energy, bagi otak dia sedar, bagi dia dapat bertahan lama. Betul tak? So, posisi penting ni diserahkan pada siapa? Wanita. Sebab tu zaman dulu dia perhati. Wanita ni pandai apa? Tengok tak pandai aku satu. Mana nak jadi isteri? Malam. Sikit je lah. Tak payah lagi-lagi. Nak lagi lanjut. Awak dengarlah leteran saya dalam buku ni. Awak baca buku ni macam saya tak boleh dah. Allah. Ada ni, muka surat 57. Kenapa kena belajar memasak? Boleh dapatkan, insyaAllah. Tak, orang gini. Test. Orang sekarang Ustaz, dia nampak memasak ni as a simple skill. Kalau tak masak pun tak apa, suami mungkin pandai masak. Tapi dia tak nampak tau. Kawan saya pun dia tak nampak tau. Memasak ni adalah a preparation. Apabila berlaku apa-apa, and if war coming, food is very, mana position yang paling penting kita kena jaga. Ini orang Melayu fikir. Tapi kita sekarang banjir, tak mudah nak mari. Esok sekarang pun berat tak mari-mari tak simpan juga. Betul tak? Wallahu a'lam. Betul. Apa dah? Dia molek lah. Cepat masa. Pasal kita dua dah hibau ke? Fikir saya praktikal. Baik cakap gitu orang ramai. Dalil-dalil ni orang tak dengar dah. Hadis-hadis. Baca buku kita. Biarkan sebut jodoh dah tertulis. Jadi antara doa dan usaha, jodoh dah tertulis tu kita tunggu je ke, kita nak doa ke atau usaha macam mana ke, macam mana cara? Okey, baik. Doa dan usaha untuk jodoh. Simple saja. Kalau kita ambillah sedikit dalil, Nabi pesan kepada kita, jalan yang paling baik adalah fattabi'uni, mengikut jalan Nabi SAW. Simple je. Rasulullah SAW pun mencari jodoh. Nabi pun dipinang dan Nabi menerima pinangan. Sayyidatina Khadijah pun menggunakan orang tengah untuk merisik, menyatakan hasrat pada Nabi SAW. Maka kalaulah seorang insan yang paling mulia, Sayyidul Wujud Rasulullah SAW,
yang silibus kehidupannya adalah susunan Allah, kan? Tak ada yang berlaku pada Nabi ni kecuali itu susunan Allah semua. Kerdipan mata Nabi, Nabi memakai cincin, Nabi memakai serban, cara berjalan Nabi, cara tunduknya Nabi, cara Nabi melihat, semua ni adalah susunan Allah sebagai qudwah kepada kita. Maka dalam susunan perkahwinan Allah menyusun Nabi ni ada urusan semua tu tadi. Ada cari jodoh, ada menerima pinangan, ada Nabi tolak pinangan, betul tak? Kan? Ada Nabi cari kan lepas kematian Sayyidatina Khadijah, Nabi cari nak tolong siapa ni? Itu jadi sunnah poligami. Nabi tolong wanita tua yang ni ketika tinggal seorang, suaminya telah syahid di medan perang, maka Nabi ambil untuk membela dia. Semua itu urusan jodoh yang kita bincang pusingan satu tadi. Jodoh kan telah ditulis oleh Allah. Tapi again, walaupun ianya ditulis oleh Allah, kita tak tahu apa yang Allah tulis. Okey, maka jodoh itu mesti diusahakan. Okay, maka susunannya adalah usaha nombor 1, doa bukan nombor 2. Macam pernah dengar kan? Dulu apa dulu? Akademik nombor 1, jemaah bukan nombor 2. Dulu. Sekarang jodoh usaha nombor 1, doa bukan nombor 2. Dia mesti berjalan seiring. Okay, so jom kita pergi. Pertama, yang masih bujang, jom dengar anekdot. Pertama, mulakan dengan solat istikharah. Kena mula. Ustaz, saya tak ada calon lagi lah, saya nak kena istikharah ke? Jangan tunggu ada calon. Itu paling baik. Abang kakak dengar elok, belum ada nama, itu paling tepat untuk istikharah. Sebab ketika itu Cik Afiqah bujang lagi kan? Dah ada nama ke belum? Atas pentas tanya tu. Live ni ramai tengok ni, okay. Ketika tak ada nama lagi dalam kepala, tak ada nama Ahmad, tak ada Abu, tak ada lagi, kita istikharah. Ustazah, itulah saat istikharah yang paling tulus kita dengan Allah. Ya Allah, aku ni dah gerak dah, degree dah dapat dah, master dah daftar dah, kerja pun minggu depan dah lapor diri dah, nak kahwin lah ya Allah. Istikharah kita. Maka ya Allah, tolong tunjukkan kepada aku, bacalah doa hak kita doa hafal lah, nasib-nasib pun dah banyak dah. Pertemukan aku seorang yang boleh mendekatkan kepadamu, macam-macam lah segala doa tu, baca doa tu. Ini paling baik. Okay, so nombor 1 istikharah. Kalau dah ada nama pun istikharah, ya Allah permudahkanlah antara dua ni yang mana dikabulkan. Okay, istikharah. Nombor 2, guna orang tengah. Libatkan ahli keluarga ataupun guna orang tengah. Yang atas pentas ni selalulah jadi orang tengah, Ustazah kan? Kita dua ni kan? Adik-adik kampus ni lah ni hak tengah berdiri ni, bujang-bujang juga ni. Sekejap lagi WhatsApp lah tu, abang tolong cari bang. Okay. So, guna orang tengah. Ini kaedah Islam. Ustazah, nama apa? Khadijah hantar siapa? Nak ada yang nama ke apa? Allah. Maisarah yang Riki tu, kemudian yang pergi melamar tu. Betul. Ada dalam buku ni. Betul. Kena buka balik. Kena buka balik. Okay. Sayyidatina Khadijah pun hantar orang tengah. Rasulullah pun ketika berhasrat meminang seorang, Nabi hantar orang tengah. So abang kakak guna orang tengah untuk melamar. Orang tengah ni siapa Ustaz? Simple saja, antaranya nombor 1 yang paling dipercayai, boleh menjaga rahsia. Kena jaga rahsia sebab tak tahu lagi jadi ke tak jadi. Kan? Putus tengah jalan ke, jadi sampai akad nikah ke, tak tahu lagi. Yang kedua, yang paling dihormati oleh pihak yang kita nak masuk meminang. Siapa yang agak-agak dia respect, maka cari orang tengah yang bila dia dengar, okey ini dia hormat pandangan tersebut. Dia tahu ini isi hati pihak lelaki, dia tahu ini pihak perempuan. Akak-akak jangan risau nak. Kalau berkenan dekat lelaki, kakak boleh terus masuk meminang. Jangan tunggu tau. Ni siapa yang belum kahwin, yang kakak-kakak bujang ni, kalau suka dekat seorang lelaki yang ada 2 ciri dalam hadis tadi, dinihi wa khuluqi, akhlak dan agama dia baik, masuk meminang dia. Mak, ayah, saya sukalah dekat Malik, contoh nama Malik kan. Jangan main-main tu. Bukan Malik ni, Malik dekat United Kingdom.
hantar rombongan masuk Mina. Kita depan ni tutup terus. Sebab ambil sunnah tadi, Khadijah yang masuk ke Mina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut orang lepas kahwin Cepat. pun Tak ada masalah. Lepas tu ada latihan. Asalkan menggunakan orang tengah. Lepas tu sebenarnya Kakak, dia isu banyak hari ini berdua bila yang kita practical. terus terang secara Sebab personal, ini masalah bahaya. saya, Ini bila saya bahaya. buat sebelum ni, Kakak saya banyak suka jumpa dekat teori seorang dalam lelaki, kitab. kakak WhatsApp Tapi dia. dia tak campurkan dengan petua-petua Hai orang awak, tua. Yang ini dia lupa. petua. Assalamualaikum. Cik. Kan? Sorry lah ada ganggu 5 tengah bab, tahan sesi. Oh. Lepas tu Kan? kalau nak beli Awak untuk dah 2 anak-anak rakaat pun ke? sangat. Saya dah 4 Sebab rakaat. Cik, ramai bagi yang tahu tu. beli untuk anak. Saya dah lama suka kat awak. Nak bagi hadiah ke Awak siapa? available lagi ke? Okey. Ini bahaya. Lepas tu last kali siapa Yang ni bahaya sebab Nabi kata bila 2 dia tak 2, dia jadi 3. Yang ketiga tu syaitan. Jadi jangan 2, kena ada orang tengah. Okay, yang ketiga dalam urusan ini simple saja, iaitu mempersiapkan diri kita. Kakak abang percayalah, Ustaz, saya suami dah, kahwin dah 11 tahun dah, kena dengar ke benda ni? Yes. Abang, lelaki-lelaki suami, kalau ada masalah dalam hubungan rumah tangga, simple saja, duduk balik, muhasabah, adakah aku sedang dan terus mempersiapkan diri aku sebagai suami dan ayah yang baik dalam keluarga? Get back balik. Get back balik. Abang yang dah jadi suami, ingat tak sebelum kita kahwin kita buat apa? Menangis-nangis minta ke Allah kan? Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah. Abang-abang semua dah kahwin, jiran pun dah kahwin, ya Allah. Bertemulah jodoh, nangis-nangis kita. Waktu itu ikhlas sungguh doa kita. Soalan, kenapa selepas kahwin kita tak buat benda yang sama? Ini kesalahan. Ini kesalahan. Balik semula. Jadi abang kakak yang bujang dengan elok, jangan risau. Ini janji Allah. Ini bukan manifesto pilihan raya tau. Ini Allah yang janji. Allah kata apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Lelaki yang baik akan dijodohkan dengan perempuan yang baik. Pasal Ustaz, saya dah 30 juzuk, kenapa saya dapat isteri yang jahat? Ustaz, saya dah hafizah Quran, kenapa saya dapat suami yang jahat? Sabar dulu, jodoh ni umurnya panjang. Perjalanan rumah tangga ni bukan begitu saja. Dia ada begini, dia ada begini, dia ada begini, dia ada jatuh, dia naik balik, relax. Kita tak tahu siapa jodoh sebenar kita yang betul-betul namanya terpahat di syurga Allah SWT. Sabar. Maka teruskan mempersiapkan diri, insya-Allah wanita solehah regu dia lelaki yang soleh. Lelaki soleh regu dia wanita yang solehah, insya-Allah. Jangan risau benda ni. Maka benda ni kena jaga, insya-Allah. Ustazah, saya nak sebut sikit. Sagilah. Kita ada kesimpulan kan? Tak, dia Terus. kita simpul terus lah. Oh, janganlah Ustazah. Bagi Ustazah sikit. Penulis last Okey, last kali daripada saya. Simpul je. Siapa Ingat. nak dia dengar sekejap lagi. Lepas maghrib dengar kita kat sana. Rumah tangga ni Ataupun kata dia dengar live. dia akan dipukul oleh ribut taufan, ombak dan badai. Maknanya bila masuk rumah tangga ni, kita dalam lautan, kita akan terhuyung-hayang, dipukul ombak, kara. Waktu tu apa yang kita perlukan? Kita perlukan satu tali untuk kita berpower. Tali itu adalah Islam. Tali itu adalah iman kita dengan Allah. Kalau kita boleh bayang lautan tadi, maka peganglah tali. Tali itu apa? Tali hubungan kita dengan Allah SWT. Simple. Jadi je apa-apa dalam rumah tangga, hati makin jauh. Apa bahasa tu? Stranger in the same home. Satu rumah tapi macam orang lain. Kan? Makan semeja tapi macam orang lain. Sebab masalah tadilah yang kita bincang tadi. Maka simple saja. Jom ambil pen, ambil buku, ambil tab ke iPad ke, tulis balik solat berjemaah kita macam mana. Kami solat Ustaz. Pukul berapa? Begitu. Ni untuk saya lah. Kami sembahyang subuh Ustaz. Pukul berapa? Kami solatlah zuhur Ustaz. Pukul berapa? Begitu. Quran, bila last tadarus suami isteri? Cek balik. Walaupun kita guru Quran, ada 1000 orang anak murid, bila last tadarus suami isteri? Kena cek. Puasa, bila lah puasa?
Ramadan lah Ustaz, kita kan wajib Ramadan je, yang lain sunat je. Kata nak balik pada Allah, tambahlah puasa sunat. Maka poin dia adalah fikir semula tentang tali tadi. Macam mana tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pegang benda ni, keuangan, komunikasi, sangka buruk, apa lagi, campur tangan, segala benda lain, InsyaAllah tali itu akan terus mengukuhkan kita. Barulah dia pergi untuk settle hal-hal teknikal yang lain. Baiki komunikasi, selepas baiki dengan Allah. Baiki keuangan, selepas baiki dengan Allah. Baiki campur tangan pihak luar, selepas baiki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tak banyak, nak cerita tak sempat, dapatkan sahaja nasihat jodoh, insya-Allah. Terima kasih. Dia macam ni, dekat ujung bab ni kita letak refleksi. Dia macam soal jawab macam tu, latihan supaya suami dan isteri ataupun awak yang bakal berjodoh ni boleh reflect di antara satu sama lain. Dia ada latihan. Sebab kita nampak kalau tak ada latihan, dia just buku. Cuma beza buku ni dengan kat luar, sebenarnya saya kan banyak buat isu rumah tangga sampai ke polisi, keluarga wanita semua saya buat. Di peringkat negeri dan juga negara lah. Okey, ialah kita nampak teori dah banyak. Banyak buku tentang teori, tetapi tidak ada buku tentang petua yang praktikal. So sebab tu saya banyak mengkaji orang-orang Melayu, orang tua buat macam mana. Dan benda ni dipadatkan dalam buku ni lah. Dan buku ni banyak juga mak-mak beli untuk anak-anak. Dan orang yang bakal berkahwin pun dia beli sampai dia guna untuk sampai dah dia lepas berkahwin. Pio Akram, saya pun guna buku ni, apatah lagi awak semua. Jadi kalau siapa nak dapatkan kat mana Afika? Yes. Masih tak cukup untuk dengan pihak dan masalah. Jadi selepas ni dalam jam 8 malam macam tu kan, kita ada slot bersama salah muslim. Jadi boleh berdatang ke terus kami di Dewan Merdeka yang 4 untuk kita dengarkan lagi lah perkongsian. Kita nak sambung slot ni kat atas lah insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Ustazah dan juga Ibu Akram atas kesediaan bersama dengan kami hari ini. Jadi saya tutup ataupun kita endkan kita punya. Lupa Afika sekali lagi kepada circle saya, circle Ustazah Asma Hussein yang hari ni datang, ada atas bawah ni, ada yang tengok live, boleh pergi ke Nuktah Book untuk untuk redeem free gift istimewa daripada Nuktah Book dan juga saya. Kita ada 25, jadi segeralah pergi ke sana, insyaAllah. Macam mana jadi circle tu kan? Circle saya, macam mana? Followlah saya TikTok, IG, YouTube, Facebook Ustazah Asma Hussein. Dia ada pendaftaran dia lah? Ya, wajib. Tapi 80% wanita. Nasib lah. Oh, lelaki boleh juga? Boleh, tapi 80% wanita. Segan. Boleh masuk. Jadi saya terus lagi dengan sebuah pantun. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Nanti ni, sebenarnya nak belok tarikh dengan Ustaz. Kita nak buat pengurusan organisasi dan pengucapan awam untuk pendakwah wanita. 50 orang.
Suami kepada bekas pelakon dan model. Lebih 7,000 kes keganasan rumah tangga. 78% mangsa keganasan rumah tangga. Peningkatan kes keganasan rumah tangga kini kian merunsingkan. Mengaku tidak bersalah atas tuduhan menyebabkan kecederaan ke atas isterinya. Cabaran sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Isu keganasan rumah tangga Dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas isterinya. Masalah ini masih penuh luasa. yang tiada pengakhirannya. Pada hari ini kita nampak bagaimana sekufu ni dia bukan rukun dalam perkahwinan, tapi dia sangat penting menjadi hak kepada wali dan juga di pihak wanita. Dalam Islam, wali ni yang kena penting untuk lihat sama ada sekufu ataupun tidak. Hak memilih sekufu ni jatuh kepada wanita kerana wanita ni bila dah masuk dalam sesuatu keluarga ataupun dalam ikatan perkahwinan, bukan mudahlah dia nak ubah